Betul ke Sarah ada durang runtuh? Kesan konflik global. Okey, Assalamualaikum. Selamat menonton di channel Rizzulia TV Officer. Okey, di sini Amy sekali lagi kembali bersama anda sahabat Malaysia. Okey, betul ke ataupun sumbangan Asah Rahmah Sarah bulanan ada durang runtuh? Okey, ada yang bertanya, ada yang ada cadangan, ada yang timik info di mana? Okey. Duit asah ataupun sumbangan Asah Rahmah ataupun Sarah bulanan ataupun Sarah yang semua yang dapat tu setakat ni bermula pada Februari, Sarah sudah masuk dalam MyCard MyCard anda setiap orang tu ada setiap bulan RM100 tak silap kan. Jadi bila itu kita dapat beli barangan keperluan Asah di kedai yang terpilih di seluruh Malaysia, termasuklah supermarket ke ataupun kedai muzik biasa yang terpilih yang ada ambil bahan program sumbangan Asah Rahmah yang guna IC ataupun guna MyCard tu. Jadi sahabat, saya rasa semua dah dapat duit Sarah tu bulanan dan dah dapat membeli barangan keperluan. Mungkin dalam RM100 tu memang mencukupi sebab asas beras, gandum, gula dan keperluan asas yang lain selama 100 hingga 200 sebulan tu memang kata cukup lah setakat ni. Tapi mengenai ada tambahan durang runtuh, setakat ni admin tiada maklumat daripada pihak kerajaan tiada maklumat daripada pihak kerajaan yang mana ada penambahan untuk duit Sarah ni. Jadi kita tak perlu tanya lagi sebab tak ada pengumuman daripada PM Perdana Menteri yang mana ada tambahan berikutan dengan kesan konflik global, kenaikan minyak global dan kenaikan diesel kan. Tak ada penambahan lagi setakat ni. Jadi Sarah tak ada lagi penambahan durang runtuh seperti yang diwawakan di luar sana. Carilah maklumat yang sahih, yang betul, maklumat yang ada dalam pengumuman rasmi kerajaan. Jangan ambil pakai bedai je. Okey, sahabat-sahabat Malaysia, jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi.